Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Semua sihat hari ni? Sihat. Alhamdulillah. Okey, ketua kelas Haris. Hari ni semua datang? Hari ni ada 3 orang tak ada. 3 orang tak datang. Kenapa tak datang? Dia tak sihat, Ustaz. Tak sihat. Okey, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran, Ustaz nak Umar lead berceramah. Boleh Ustaz? Bismillah. Amin. Terima kasih Umar. Okey. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, Ustaz nak tanya. Semua excited tak nak belajar hari ni? Excited. Okey, kalau excited, Ustaz nak semua tepuk-tepuk semangat, boleh? Boleh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi. Okey, tepuk. Okey, semua tahu tak apa kita nak belajar hari ni? Tak tahu. Okey, memanglah Ustaz tak dekat lagi. Okey, siapa nak tahu apa yang kita nak belajar hari ni? Angkat tangan. Okey, kalau nak tahu, semua boleh scan ni. Lepas tu jawab Ustaz punya quiz kita. Ustaz bagi 1 minit. Ustaz. Minit je. Okey. Semua dah masuk? Semua dapat masuk dah? Dapat. Dah siap Ustaz? Dah siap? Dah siap. Okey, go. Dah siap lah. Okey, Fahim dah siap. Siap itu boleh. Wih, betul. Okey, sudah bisa. Sama tak dengan apa yang Fahim dapat? Sama. Okey, bagus. Tepuk tangan untuk Fahim. Okey, jadi berdasarkan apa yang kita tengok hadapan ni, semua boleh teka tak apa kita nak belajar hari ni? Siapa boleh teka? Angkat tangan. Tumbuhan. Belajar. Okey, salah. Jauhan. Zabir. Aku Zabir. Ni akan belajar lingkungan habitat. Betul. Okey. Okey, betul. Sebab ni Zabir tahu. Sebab di mana? Mana satu habitat? Ada bermain. Tak permainan. Permainan. Okey, betul. Tepuk tangan untuk Zabir. Jadi hari ni tajuk kita adalah imbuhan habitat. Okey, jadi apa tu imbuhan habitat? Ada siapa tahu tak? Ada permainan Okey, semoga semua tak tahu, Ustaz akan terangkanlah. Jadi imbuhan habitat ni adalah gabungan antara imbuhan awalan dan akhirat. Maka jadilah habitat. Okey, semua boleh angkat tangan. Semua angkat tangan. Awalan, ikut Ustaz. Awalan, akhirat, habitat. Ikut sekali. Awalan, akhirat, habitat. Okey, baik. Jadi habitat ni dia sama je macam yang awak dah belajar dulu. Apa awak belajar dulu? Imbuhan awalan dan akhirat. Cuma habitat ni kita tambah imbuhan awalan di hadapan dan imbuhan akhirat di belakang. Okey, bagus. Jadi Ustaz nak minta semua baca ayat kat bawah ni. Okey, boleh? Okey, 1, 2, 3. Baca. Amin suka pergi ke taman permainan. Jadi mana dia punya perkataan yang ada di bawah kita? Okey, bagus. Saya rasa semua dah faham dah tentang imbuhan habitat. Jika ada yang tak faham lagi? Tak faham angkat tangan.
Okey, bagus. Semua dah faham. Kita apa ni? Imbuhan go. Jadi ini adalah Ustaz bawakan kepada awak semua satu inovasi. Inovasi untuk supaya awak mudah faham lah tentang tajuk apitan kita ni. Okey, sekarang saya minta semua scan. Cepat scan. Tak ada masalah ni. Okey, dapat masuk? Dapat. Tunjuk sikit. Nampak masuk tak? Dapat. Sekejap. Okey. Okey, sekarang ni ini adalah inovasi yang Ustaz nak awak semua buat. Jadi, awak boleh tengok kita punya tajuk inovasi apa dia? Imbuhan go. Okey, jadi cara bermain dia macam ni. Kita ada tiga dadu orang kata. Kita ada tiga dadu yang pertama adalah imbuhan awalan, dadu kedua adalah kata dasar dan dadu yang terakhir adalah imbuhan akhiran. Jadi tugas awak kat sini adalah Ustaz nak awak bilik dadu ni, nampak? Dadu kan ada 6 permukaan kan? Ustaz nak awak bilik dadu ni, setiap satu ni ada huruf imbuhan yang berbeza lah. Okay, jadi dengan imbuhan yang berbeza ni, Ustaz nak awak hasilkan perkataan lah berdasarkan imbuhan ni. Jadi kan dadu kat tengah ni kita ada banyaklah kata dasar. Ada peka, ada sekitar, ada sebab, ada banyaklah. Okay, jadi Ustaz nak awak semua listkan seberapa banyak perkataan yang awak boleh dapat dengan menggabungkan kesemua dadu ni di sini. Okey, sekarang ni Ustaz nak bagikan kumpulan. Ini adalah kumpulan 1, kat belakang ni kumpulan 2 dan yang kat sini kumpulan 3. Okey, Ustaz bagi masa 2 minit. Siapa cari perkataan yang banyak dan betul, Ustaz bagi kemenangan. Okey. Berbincang kan dengan kawan-kawan, bukan buat seorang. Tapi buat apa tapi? Wah. Boleh. Betul. Nampak dah. Ada. Okey, tinggal 30 saat lagi. Tinggal 15 saat lagi. Okey, dah habis. Okey, sekarang ni Ustaz minta satu wakil daripada Ustaz Mulan datang ke depan untuk hasil
perbincangan korang. Saya nak beri komen. Berbeza. Kumpulan 2 Sofia. Kumpulan 1 siapa? Umar. Satu. Bawa. Hasil. Kumpulan 3 siapa? Kak Ria, sini depan. Okey, kita tengok kumpulan 1 dulu. Okey, jawapan yang pertama kita tulis sikit lah. Kumpulan 1 2 3. Okey, kumpulan 1 perkataan yang pertama dimulakan. Betul ke tidak? Betul. 1 bintang. Yang kedua dihalusi. Betul ke tidak? Betul. Bintang. Yang ketiga disudahi. Betul? Yang keempat berhalusi. Betul ke tak? Dan yang terakhir persekitaran. Betul? Kumpulan 2 kumpulan 2 tak nampak. Dah mahu Ustaz tulis. Kumpulan dia tapi dapat bintang langsung. Okey, kumpulan yang ketiga. Yang pertama bermula. Betul ke tidak? Betul. Yang kedua bermula. Betul ke tak? Salah. Sebab apa? Sebab dia bukan imbuhan apitan. Okey, tak bintang. Yang kedua persekitaran. Betul ke tidak? Betul bintang. Kehalusan. Ai. Oh ya ke? Yang kawan lain tak ada tulis ke? Balik, dah nampak. Kumpulan 2 mulakan. Betul ke tidak? Betul. Saya suruh Ustaz kita baca. Berbagai. Okey, kumpulan 3 tadi. Belum 3 dia. Tak faham Okey, yang kedua kehalusan. Betul ke tidak? Okey, yang ketiga disebabkan? Yang keempat perbekaan? Dan yang terakhir perhalusi. Okey. Jadi siapa pemenangnya? Semua tengok sini. Kumpulan lagi. Okey, cuba tengok siapa yang menang. Sebab apa? Masih bersemangat? Semangat tangan kanan. Goyangkan. Angkat tinggi. Goyangkan. Okey, turun tangan. Terima kasih. Okey, sekarang ni Ustaz ada 3 jawapan. Ustaz nak bagi 3 kumpulan. Satu dapat satu ni. Satu kumpulan dapat satu jawapan. Boleh? Kalau ni mudah. Yang pertama, setiap kumpulan akan tulis perkataan apitan yang satu je yang awak tulis dalam ibu hangul tadi dan bina satu ayat. Kemudian awak kena baca ayat tersebut selepas selesai menulis ayat. Faham? Faham. Okay. Sekarang tak lagi. Okey, ni kumpulan satu punya, Mek. Sekarang ni Ustaz. Okey, Ustaz bagi dalam masa 1 minit untuk awak tulis ayat tersebut. Boleh? Boleh. 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 Apa tadi?
1 minit bermula dari sekarang. Dari satu perkataan habitan bina ayat. Ya, kenapa? Tak terbang kenapa? Okey, sekarang ni ada depan. Depan ni, dua baris. Okey, sekarang tunjukkan apa yang aku boleh. Tunjukkan. Okey, sekarang Ustaz nak Umar. Okey, bacakan ayat yang Pulau tulis. Majlis dimulakan dengan Al-Fatihah. Okey, betul tak ayat tu? Kat mana perkataan habitan? Okey, Tia, bacakan kepada kawan-kawan awak. Hujan berterusan telah menyebabkan kepuncian. Okey, betul tak? Mana perkataan jawi habitan? Ada banyak. Okey, bagus. Okey, bacakan. Saya pula dimulakan kelas dimulakan dengan bacaan doa. Betul tak? Betul tak? Kat mana perkataan habitan? Okey, tepuk tangan orang. Okey, semua ni dulu. Terima kasih. Sekarang okey, kumpulan satu tadi dapat yang paling laju, so tambah dengan bintang dia. Dua. Ni lagi dua. Tiga. Yang satu dia. Okey, sekarang kita dah sampai di penghujung. Sekarang ni Ustaz nak buat latihan perempuan. Ustaz nak semua scan QR ni untuk jawab quiz tentang jawi habitat. Semua kan. Okey, semua dah scan ke? Dah Ustaz. Dah, okey. Sekarang Ustaz nak semua jawab dalam masa 30 saat. Boleh? Quiz dimulakan sekarang. Siapa menang, Ustaz tambah lagi 5 bintang. Bulan dia. Betul dan sabar. Dah siap Ustaz. Dah siap? Siapa bersama ni? Tiga. Dah siap nombor 1. Okey, mana lagi? Boleh ke? Boleh Ustaz. Ya. Siap ya? Okey. Betul tak? Okey. Semua mana depan. Okey, mana depan. Okey, boleh semua angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Goyang-goyang. Jatuh pandang depan. Okey, bagus. Okey. Sekarang ni kita dah ada pemenang. Itu kumpulan mana tadi? Khadijah? Kumpulan 3. Semua betul ke? Ya. Okey, tepuk tangan untuk Khadijah. Siapa kumpulan nombor 2? Orang. Okey, ini kumpulan nombor 1. Okey, tepuk tangan kepada kumpulan nombor 1. Satu ke? Kumpulan nombor 3 lah. Ya. Siap, okey, tepuk tangan juga kepada kumpulan nombor 3. Okey, sekarang Ustaz nak bagi hadiah kepada kumpulan nombor 3 sebab menang.
Sabun je. Ada itu sakit. Okey. Sekarang saya nak tanya, semua faham ke pembelajaran jam kita hari ini? Okey, saya rasa sekadar itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa masalah boleh jumpa Ustaz di dulu. Nanti saya akan beri di rumah kita. Okey, guru kelas. Bagus. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.